Siapa dekat sini bila dia bangun je kepala dia senak. Okey, dia bukan perut je senak, otak pun senak. Senak ni dia macam berserabut dengan kehidupan dia lah. Fikir banyak masalah, fikir pasal bisnes, kerja, laki, bini, nenek, datuk, anak-anak, dia senak je fikir banyak masalah. Masalah ni, kalau kita layan masalah ni, dia akan menjadi satu drama yang tak sudah-sudah. Sedar tak sedar, kita dah melayan drama ni dah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selagi kita tak ubah benda dunia dalaman ni, hidup kita akan terus menjadi korban. Hari ini saya nak share dengan korang satu teknik yang boleh membantu korang untuk menghilangkan segala masalah ataupun stres, lebih-lebih lagi dengan keadaan gawat ekonomi yang dah melampau ni. Alright? So, teknik dia sangat simple. So, apa yang korang perlu buat adalah kena mencari ketenangan di waktu pagi dan di waktu malam. Apapun ketenangan yang menjadi nombor satu. Ketenangan ni ada banyak cara, okey? Dia dari sudut agama, solat, istighfar, zikir, baca Al-Quran, itu dari sudut agama. Tapi hari ni saya nak share dengan korang satu teknik melalui pernafasan. So, apa yang korang perlu buat adalah korang buat breathing dulu. Nafasan dulu selama 1 minit. Deep breathing. Tarik nafas, tahan, lepaskan. So, korang kena buat dalam keadaan yang tenang, tak ada orang, tak ada gangguan. Okey? Selepas korang buat teknik pernafasan, kena buat self-talk. Katakan kepada diri sendiri. Korang kena pejam mata, right? So, apa yang perlu korang katakan adalah, masa korang pejam mata, korang katakan, Allah sentiasa dengan aku. Aku tenang, aku damai, aku selamat. Allah sentiasa dengan aku. Aku tenang, aku damai, aku selamat. Allah sentiasa ada dengan aku. Aku tenang, aku damai, aku selamat. Ulang-ulang perkataan ini sambil korang katakan, korang kena feel, korang kena rasakan yang Allah tu sentiasa ada dengan korang. Bila korang cakap, korang kena rasakan yang tenang. Bila korang cakap damai, korang kena rasakan yang korang damai. Bila korang cakap aku selamat, korang kena rasakan aku selamat. Buat teknik ini selama 3 hingga 5 minit. Bukan buat sekali 2 ya, buat 3 hingga 5 minit. Buat setiap hari, insyaAllah selepas seminggu korang tengok result dia. Alright, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.